kawasan di Sabah yang dilanda hujan lebat berterusan sejak semalam turut dilanda banjir. Okey, baik. Sekarang ni kita berada di kampung Kibambangan di mana kita akan menyalurkan bantuan air minum dan juga food pack sebanyak 100 buah keluarga di sini. Sekarang ni buat pengantaran di Kampung Inobong. Dia ada 3 kampung terjejas, yaitu Kampung Sorayo, Kampung Tomoy, dan Kampung Timoligan. Ya, banyak teruk dari masuk kampung kami, masuk sini semua tanah runtuh, naik bukit pun tanah runtuh. Masuk dalam pun tanah runtuh, banjir. Ada satu rumah di sana, ada warga emas meninggal sebab kena tanah runtuh.